dah sampai dekat Istanbul Airport. Okay. Sekarang kita ada kat atas bas nak pergi ke hotel. Hotel berada di mana tu? Eminono, Sultan Ahmed lah, kat situ. Jadi AV di sana, kita ada K di sana. Sekarang kita menuju, kita turun dekat Eminono punya station. Lepas tu nak gerak ke hotel. Okay, ni kita makan ni. Tak sure lauk apa ni. Dia ada terung. Masak terung ni masak apa? Ayam masak geli-geli. Geli-geli. Biasa nasi minyak. Ni tak tahu. Pizza. Ni sayang goreng. Sekencok. Ayam goreng. Grill. Ni apa panggil? Pasta. Okay. Apa dia? 313. Okay. Oh, ini 3-1. Berapa kau punya habis? 313. Aku yang ni 370. Yang ni pun 370. Sekali dengan air minit. Okay, kita dah habis. Okay, sekarang kita tak tahulah dekat mana ni. Aku tak nak bayar. Takkan kot. Cahaya. Tak, dia hantar barang. Siapa ajar? Dia kan porter je. Tak habis lagi. Tak habis. Siapa ajar dia pakai tudung buka baju? Tak, dia burn out tu. Kawan dia tak tolong dia. Kawan dia duduk kat dalam lori je. Okey, Aku buat kerja sorang-sorang je. Engkau ni apa? Makan gaji Syah. Dah lah, aku tak nak balik. Belanja kat sini eh. Yeah. Betul-betul sebelah kau lalu. Pergi library. Dubai kau latar satu. Hot.
Tengok ni macam kita pernah masuk Itu Pasar-pasar. Okay, tadi kita dah habis makan dekat Lokat Khas. Sini ada ni. Kebab-kebab. Karak chicken wing. Oh, tu. Cek balik. Tukar kita ni. Sekejap depan. Dekat rumah. Happy? Happy, Happy? Juga. Eh tak, aku boleh terima. Boleh terima tak? Tak nak. Baby tak nak yang ni. Saya dah kenyang. Baby nak yang tu je. Tak nak. Saya dah kenyang. Bukan nak jagungnya sangat. Kita dah tengok belum? Tak. Next. Cari next juga. Pus. Turun. Berapa ni? How much? 250. RM25 ya. Okay, sekarang kita dah sampai ke hotel. Dan kita bilik Comel je bilik dia. Boleh buka pintu masuk. Ni bilik air. Bilik dia okey lah. Bersih, okey lah bersih lah juga kan. Bilik air dia pun besar juga sebenarnya. Cuma katil dia ni jalan. Ada jalan untuk pergi sana, pergi sini. And then budak ni ada tu letak. Adalah almari untuk letak baju. Peti ais ada kan? Kat bawah tu. Okey lah, not bad lah. Bilik berempat mungkin besar sikit kot. Tu je. Hai semua, sekarang kita orang nak menuju ke Karakoi. Kat Karakoi tu ada apa panggil tu? Ni ada bas. Semua dah tak sabar ni bas. Bas kita nombor apa? 28. Tu. Kau ni tak fokus. Alamak, ramainya. Oh, itu. Okay, sekarang kita tunggu bas. Wow. Dah freshy. Happy lah. Kayak nak mandi. Dah fresh ke? Mandi tadi? Mandi. Mandi kan? Semua. Kalau kata aku terbiar dengan Kita dah sampai dekat Bazar Fatih Wednesday. Itulah. Oh, ni macam nak tutup. Takut dia tutup pukul 5. Depan sana tu lah bazar tu. Ramai diorang shopping sana. Ni dia bazarnya. Okey lah. Murah lah habis. Satu baju tu pun baru 15. Sangat. Apa dia? Saya was luar. Itulah. Hai. Rakam dia. Ada yang pakai baju tu. Yang itu pergi apa? Pergi Jepun. Okay. Cantik lah. Nampak dia dah besar kan?
Berapa Mika? 300. Okey lah 30 kan. 38. Lagi dalam kan. Berapa lah kakak? Saya tak. Saya lupa nak rakam benda ni. Sorry lah. Tinggal ini je. Jadinya. Okay. Alamak sana. Alamak sana. Kedai kita orang makan. So ikut ni sebelah kiri tu Sultan Ahmad punya mos. I can't be here. So yang last time tahun lepas yang bulan 10 dia dalam 70 ke 60 lira. Yang naik lah 60 ke 70 lira lah. Tapi macam anggap dah RM10 okey dah. Nak Malaysia tu jual mungkin dah lama-lama. Malaysia lagi melampau. Dia guna cheese kan. Ni air. Tapi gula tu tak cukup. Ni nampak macam Suka ke? Gula kau? sugar tu. Oh, baik-baik kalau coklat tu ni mesti dia buat latte. Tak, tadi kan dia kata dia buat coklat dia tak ada. Ada latte. Latte Tapi kau minum tak kan? Kita masuk kedai Malta Firi. Ni best ni. Weh, dia punya coklat dia sedap. Serius sedap. mana ni? Oh, yang jenis-jenis apa? Yang jenis-jenis ada buah dalam ni. Selalunya sedap lah yang aku makan. Tu. Mana lah? Ni dia. Kau nak tanya mana? This one how much? Tak, aku tak tahu. This one how much? 170. 120. Profiterol. 150. Puding. Puding. 150. Kau nak ke? Nak makan puding ke? Sejuk. Tak. Dah. Sudah. Ya. Toke daging. Oh, princess. Itu sebelah. Oh. Lumayan suka daging kan? Apa? Weh, Ya, kita tu. mana datang ni? Ni datang Fika kat kaki kau. Weh. Tak bentar topi daging selek. Tapi Itulah tangan aku yang beku Ya. Weh, pipi. Okey. Inilah trip yang melambatkan saya. Tak tahu sebab apa. Setiap perjalanan ada kucing dia. Perjalanan ni banyak kucing ni. Allah'a emanet ol. Panjang kucing. Allah'a emanet ol. Babam benim. Oh, dorayaki. Buat tu makan sini. Kita makan sini. 130 murah sikit. pasal tu besar. Sampai makan-makan tu ada Pulang. Ni belah basah dia. Macam nak tutup kot ni. Oh, kaya pakcik ni. Boleh tak tangan aku tiba-tiba menyelup sekali. Kaya pakcik tu. Tengok nak keluarkan duit daripada kotak dia. Kotor lah tu Diorang gelap awal sini. Pukul 6 dah gelap. Patas turun tangga kat sini. Panasnya tangga untuk kita kuruskan badan. Sedap.
Ada lagi tangga. Tak pandangkan kepada diri dia, Wai. Cakap dengan dia. Okey tak okey? Ustaz.